Hai korang, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okey, hari ni coach nak sharekan dengan korang macam mana kita nak buang perkataan yang besar. Macam mana perkataan besar tu? Kejap, coach tunjukkan. Okey, perkataan besar yang macam ni. Okey, sebab apa kita nak buang perkataan besar macam ni? Sebab kita nak link kita ni, kita nak link kita ni jadi biru lah, macam yang lain lah, macam contoh macam ni kan, link dia jadi biru kan. So macam ni kita nak buat. Okay, so senang je. Dan biasanya teknik ni dia hanya terjadi kepada handphone iPhone. Biasanya pengguna iPhone memang biasanya akan terjadi macam ni. Dan pengguna Android yang tak boleh share direct, contohnya adalah seperti ini, kan, kejap coach tunjuk kat korang. Macam ni kan, coach tak boleh share direct, korang tengok ini kan, coach tekan share external kan, tekan Facebook ni kan, nampak tak, dia terus tekan ke share to feed. Tak boleh, dia tak boleh share direct ke, mana? Ke Facebook group. Okay, so caranya adalah korang tekan dekat group. Okay, lepas tu korang tekan dekat your group. Okay, and then korang tekanlah iklan yang pertama, group yang pertama. Okay, so macam biasalah, korang kena tekan satu-satu. Okay, masukkan gambar. Nampak tak? Dia terus besar. So bila korang masukkan copywriting korang, dia akan jadi besar macam ni. Okay, so caranya adalah korang yang ni, yang pertama ni, korang delete je. Kalau ada banyak lah. Kalau ada banyak macam ni kan, korang delete je. Okay, korang delete je. So dia akan jadi kecil lah. Ni kalau macam ada banyak lah. Tapi ini cara yang kedua. Cara yang keduanya adalah, kejap kita tunggu dia ni. Okay, kat sini korang tengok link akan jadi biru. Nampak tak? Bila kita dah buang tajuk yang besar tu. Okay, so yang keduanya adalah, cara kedua adalah dia macam ni. Macam ni kan, masukkan gambar macam biasalah kan, masukkan gambar. Yang ni kan, korang kena tekan ni, kena tekan enter. Tekan enter, dia dah ada kat bawah ni kan, korang baru masukkan copywriting korang. Okay, faham so tekan post. So bila you dah tekan post, kan, you tengok sini. Okay, you tengok sini, nampak tak? Dah jadi biru. Okay, so itu sahaja. Kalau ada apa-apa soalan, tolong tanya.